Patutlah ramai orang sanggup datang dari jauh semata-mata nak makan mi celup Thai Tok Wan sebab dekat sini ada keropok leko yang paling lembut juga. Tempat dia tersorot sikit dekat dalam Anjung Puteri East Ledang Food Court. Ataupun korang wish je Maidin Iskandar Puteri East Ledang. Parking pun luas dekat sini. Daripada kawasan parking ni korang terus je masuk. Daripada Maidin ni korang akan nampak Deli Fresh sebelah kanan. Sebelah Deli Fresh tu ada entrance Maidin. Lepas tu jangan masuk Maidin tu, korang terus je dah sampai dekat food court. So kedai dia ni memang betul-betul kedai yang pertama sekali dekat hujung. Mi celup Tok Wan ni di sebelah-sebelah je dengan Leko Bites. Mi celup Thai Tok Wan ni sebenarnya resepi dia dah lama tahu, tapi dia ikut cita rasa kita dekat sini juga. Rasa original Thai tu masih ada dekat sini. Sebab tu ramai orang datang makan tau. Walaupun jauh diorang sanggup datang. Dah sampai sini korang jangan lupa order keropok leko losong juga. Keropok leko diorang ni original dari Terengganu tau. Daripada dough dia tu sampailah ke production. Semua diorang jaga dan buat sendiri. Selain daripada tu ada juga popia otak-otak, karipap. Keropok leko tu siap ada flavor sambal sirah dan cheese. Chili oil ni salah satu key resepi dalam mi celup ni tau. Dina ambil 2 jenis mi, satu Maggi mi, satu lagi kuih tiaw. Sumpah korang dia punya sup walaupun tak letak spices tu pun memang dah sedap. Bila letak bertambah pedas, masam semua memang love. Patutlah ramai orang datang. Dina tak pernah rasa keropok leko yang sedap dan lembut macam ni. Maybe sebab Lina tak pernah pergi Terengganu. Yang sambal sirah dengan cheese pun semua Lina suka. Memang sedap. Kalau nak keras macam keropok selipar ni pun ada. Lepas tu ada popia otak-otak. Nampak je food court kat sini tapi makanan dia sedap. So korang boleh datang sini. Jangan lupa save video ni, ajak kawan-kawan. Bye. Thank you for watching.